Okey, selamat tengah hari maksud Zuhur. Ni anak adik manja. Adik manja tinggi. Dia mau tinggi berapa? Awal 5 kaki lebih dah. Ya dah 5 kaki lebih lah sekali pun lebih. Oh, naik kaki ada ni. Naik kaki. Ya sebelah kanan atau sebelah kiri dia tu Tok Letuk base camp. Antara bakal famous lah di Jeli. Ni Tok Letuk lah, dia borong 1 jak. Saya bagi habis kat dia ni. Cakap batai besar tunjuk cik. Mana-mana boleh. Ni. Kita bui anak hok batai besar tu ni. Umbi tu besar. Dia kerah dah lah. 3 kaki. 3 kaki, 2 kaki lebih tu. Okey. Dia ni pengupur Tok Letuk lah. Berapa kali? 2 3 kali. 2 kali tak? 3 2 3 ngajak emak 4 lah ni dah. 4 ah? 4. Kalau dia anak kecil tu, anak kecil kali, anak kali ngajak emak baru ni kali. Jalan. Ni pula 4 kali. 4 kali. Okey, beres itu. Ada pacak ah. Okey, ni kita suruh dia tidur lah anak tinggi tu Mari dengan elak pikak ni senang lah sikit. Ni kalau orang jeli memang dia berahi lah, dia gerai Tok Letuk. Royak lah kunyit, durita. Tidur balik lah. Boleh? Tidur kau ni. Demo kena letak atas ni lagi. Ataupun hok ni duduk atas. Tok Letuk kat atas, dia duduk bawah. Dia duduk bawah. Kalau orang macam ni lepak. Tapi pendek tu 4 kaki lebih. Tok. Tok mana. Ya kan ni. Boleh lah tu. Dah. Lepas tu tok tu tepi. Tepi. Okey, alright. Okey, tuan-tuan, ni salah seorang anak muda Jeli lah. Datang borong. Banyak ambil anak Tok Letuk lah dengan saya. Beres, selamat. Daripada mari dengan kereta, terpaksa mari dengan helak ataupun pickup. Okey, saya dah bagi habis kat dia anak Tok Letuk. Pokok lama lah batai besar ni. Dia setengah orang, dia tak suka sebab dia kata pokok tu bermasalah. Tapi kalau jenis orang kampung lama, dia suka sebab anak tu tertulasak. Jadi ada pro dengan kontra lah. Jadi atas pendapat masing-masing lah. Macam dia boleh terima pendapat saya cakap anak besar tadi. Jadi dia ambil lah. Okey, alright. Kita dah dalam musim terkujuh lah tu. Ni hari dah masuk hari kedua ni. Hujan.